pantas menyusun, cekap bergerak dan penuh semangat luar biasa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syasha, wartawan cilik dari SK Darul Aman Heights, membawa liputan khas Kejohanan Staking Cup PPKI Kubang Pasu 2026. Okay, let's go. Boleh cikgu perkenalkan nama dan sekolah cikgu? Okey, nama cikgu Muhammad Suruddin bin Maisa, cikgu daripada SK Sultan Ahmad Tajuddin. Pada pandangan cikgu, apakah kelebihan aktiviti Staking Cup untuk murid PPKI? Okey, pada pandangan cikgu, Staking Cup ni mendapat membantu murid-murid untuk daripada segi dia punya psikomotor. Maksud dia koordinasi mata dengan tangan kena seiring. Baru kamu boleh memainkan cawan tu, Staking Cup tu. Terima kasih cikgu. Sama. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya Cikgu Anis Karina daripada SMK Paya Kumuntin. Berapa lama cikgu melatih murid untuk kejohanan ni? Saya latih murid saya selama sebulan untuk kejohanan hari ini. Kejohanan ini membuktikan bahawa setiap murid mempunyai potensi dan kebolehan tersendiri apabila diberikan peluang dan sokongan yang sewajarnya. Semangat juang, usaha dan keberanian yang ditunjukkan oleh para peserta hari ini sememangnya sangat membanggakan. Walaupun nampak mudah, sukan Staking Cup sebenarnya memerlukan tahap fokus yang tinggi, koordinasi tangan yang baik serta latihan yang konsisten. Lebih menarik, kejohanan ini turut menjadi platform untuk meningkatkan keyakinan diri, keberanian dan semangat kesukanan dalam kalangan murid PPKI. Tahniah diucapkan kepada peserta, guru dan pihak pengajar atas kejayaan Kejohanan Staking Cup PPKI Daerah Kubang Pasu 2026. Saya Syasha bersama juru kamera Aimi melaporkan dari Dewan Al-Falah SK Darul Aman Heights.